Okay, so now Fika dah nak sampai dalam rumah jiran Fika. Tak sabarnya. Jadi tengok apa yang dia buat. Hi, welcome to Atika. Ika. I can carry sliding on the mic. That's a frame, then I blow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, bad, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the shop, set the up, how to play. From zero night, jetty highlight. Shining bright every time on side, click play, and slow mo. Tak tahu dia tengok apa tu. Oi, nak. Dia marah aku. Nanti Adi tu tolong tutup part nombor rumah. Nak raya. Raya dah habis. Dah boleh raya ke? Sikit pun tak boleh raya. Nak apa kat office jumpa Assalamualaikum. kat office jumpa booking kau, kat rumah jumpa booking kau. Balik lah. Janganlah record dalam rumah. Tolonglah masuk. Semua. Kau bila pula? Sayang sangat. Sayang? Mana sayang kau? AJ? Bodoh jangan cakap gitu. Fitnah nak tahu. Dosa sak neraka. Asal neraka? Bukan AJ. Saya tahu dia punya sayang siapa. Lipas. Nak apa jangan. Masuklah. Please lah. Dia kata dia tengah mengemas. Siutlah mengemas. Kurang bersihnya rumah dia. Super maksud. Bersih ni rumah dia. Assalamualaikum. Tak apa, dia tak kasih saya masuk juga. Bila jangan okey korang, disebabkan Aina tengah mengemas lagi, Fika nak buat something kat TV dia. Harap dia tak marah lah. Tak, TV dia cantik kan? Bola lagi perempuan ni. Sabarlah. Hei, kat office jumpa kau ni. Aku hari tu masa Abel bagi partner dengan kau ni. Aku nampak cantik. Masa Abel bagi aku partner dengan kau ni, aku dah start tak sedar hati dah. Ni mau hari-hari dia datang rumah aku. Tak hari-hari lagi baru pagi tadi datang sekali. Kantoi pula. Weh, korang. Ni pika korang tengok ni, pika tinggal. Aku ni kat kau Tu aku punya. Betul aku cakap dengan kata dia tak jumpa. Ni kau punya perfume. Ya. So Aina ada ni, comel kan? Comel. Alamak, harga tak cabut lagi. Kantoi pula harga dia. Comel kan ni patung ni. Sama macam baju Pika sekarang. So cute guys. I like. Okay, sebabkan Aina tengah mengemas lagi rumah dia, dia kata rumah dia bersepah. Tapi tak bersepah pun, aku dengar aku bebel-bebel. Sekarang nak buat something kat TV dia. Nah, Hopefully remote. dia tak marah. Lah bagi remote. Dia offer. I like this girl. Sebab aku rasa orang tua dia macam takkan buat benda pelik. Oi! Ohoi! TV dia dah bernyala, guys. Kau nak buat apa ni, Syafiqah? Adalah sikit. Nama aku bukan Syafiqah. Nama aku Afika. Nama kau Syafiqah tau. Ting. Siapa yang tahu, dia tahu lah. Fika, by the way aku hari tu tak buat konten pun celebrate ni. But guys, Fika, Yo. pegang Fika, pegang. Wah! Pegang, semoga satu hari nanti kau dapat. Amin Rabbana Alamin. Kena Aina dapat dah. Kenapa kau tak buat konten? Sebab masa ni macam sebut. ni masa-masa KP. Cepat juga kau dapat weh. Tanya Aina. Kita doakan Fika pula dapat nanti guys dalam masa yang terdekat. Boleh tu insyaAllah. Amin Rabbana Alamin. Jom. Kita nak buat something kat TV dia. Pasal apa Sebab pula ni? saya pun nak cepat ni. Ada hal sikit. Kau bawa bom apa pula ni? Tapi saya nak bagi Aina merasa bestnya benda ni. Sebab tadi saya tahu adik dia cakap minta tolong dia belikan. Iza, Ini mesti motor. bukan. Ini tak lain tak bukan mesti motor. Macam mana aku nak bawa motor dalam ni? Jangan buat kelakar. Banyak lagi ni kau kena betulkan ni. Nyanyi dah okey. Okay, mana? Kelakar lah next. Kelakar tak boleh. Kita jumpa sifu kita. Siapa siapa kita? Hazan. Hazan. Aku rasa aku tak ada watak kelakar. Aku pun masih lagi kekurangan. Jadi aku rasa kita kena buat tuition dengan Hazan. Bila patut ke kita orang collab dengan duo Nazan? Nazan?
Banyak dah ni partner cakap nak collab tapi tak collab lagi. Boleh lah kot. Kita cuba Nazan ni. Hopefully dia okey lah dengan kita. Tapi Aina, tutup mata kau pergi ke rumah kau dulu. Aku nak pasang something. Oh, aku tak boleh tengok je. Tak tengok. Sekarang ni lagi Fika nak bagi dekat Aina. Sekarang kalau nampak kan, selalunya dekat TikTok ataupun mana-mana platform, dia akan main aktiviti sukan dalam rumah. Kak Aina, ramai orang kata dia saja. Sampai dia terasa. Sampai dia terasa. So, dia dah kita bersukan dekat rumah. Sampai dia bersukan kan? Tak payah. Aina ni, kena makan sukan ke? Serius lah, dah suka. Tak payah. Kita main macam biasa je. Dengan CR. Ni. Dia banyak orang betul lah. So korang, Aina nak buat aktiviti badminton dekat rumah dia. Secara Fika tengah masak kejap. So sekejap lagi dia akan lawan dengan Fika. So Fika nak bagi dia practice dulu. Oh, gaya sudah ada. Dekat atas tu. Weh, ada gaya Wah. Satgi dia kena lawan dengan saya. Aina bukan kufu. Wah. Jadi dia kena lawan dengan saya. Jadi saya nak masak untuk dia. Kerana kita dah penat-penat bersukan. Saya nak masak something. Let's go masak. Korang. Fika rasa Fika dah jumpa dunia Fika. Fika rasa... Bukan. Tak sama. Okay, so dia dapur Aina yang orang kata comel sangat. Warna pink. I like. So Fika nak masakkan untuk Aina. Juga saya tengah main game ni. Sementara Fika masak. Sarah, Aina tengah main game jap. Kau tengoklah macam. So dari Aina tu Fika nak masak sikit-sikit untuk dia. Kita tak pandai masak sangat. Boleh lah kadar. Untuk makan malam. Tak payah nak bazir-bazir duit kan. Kalau tidak nak keluar rumah, nak kena keluarkan duit lagi. Tok sale tu. Orang kata nombor 9. Tak payahlah. Masak simple. So, jom. Very simple. Kita perlukan sausage. Sausage ni kita potong kecil-kecil. Ni kalau mak aku tengok ni, mak aku Fika marah ni. Kenapa? Tengok cara Fika potong. Tak cara aku potong macam ni. Ini cara paling cepat. Simple and easy. Nak makan. Okay, Aina tengah basuh pinggan. Awkward sikit lah guys. Ni kalau konten-konten partner. Boleh. Tiba partner atas rumah macam balik ni. Aina halau saya. Okay, bye Aina. Guys, saya tak risau Fika terasa sebab besar. Tengok tu. Sebab tu Aina cakap Aina tak risau Fika terasa sebab bawa masa ni kawan-kawan yang saya ada di sekeliling semua jenis macam orang kata nampak tu ada salmon. Bye. Jenis yang macam Dato' dah wipe aku. Jenis yang macam tahu sangat lawak-lawak Google lawan macam ni. Jadi dia tak ada macam so dia balik tak. Tak ada. So tak kisah pun. No hard feelings. Okay, Aina, aku cakap dengan kau lah. Aku ni karakter yang kasar-kasar. Cakap dengan garang-garang sikit kan. Kau pula karakter yang macam kelakar-kelakar. Sebenarnya aku berhutang budi dengan kau. Kenapa? Sebab kau macam akan keluarkan diri aku yang sebenarnya. Takkanlah. Itu semua usaha kita sendiri. Ui, bangkit Fika, bangkit kita.
Ya. Ada orang cakap, Jiran aku tak marah ke? jiran aku? Aku tak jiran, aku duduk banglo. Oh, besar siap rumah kau. Banglo 89. Siapa je saiz kau dengan aku? Rumah. Sorry sikit I duduk penthouse. Masak lapar. Kita duduk penthouse Korang jangan bukan tau. Level-level kita orang bukan level-level biasa. Kita orang level penthouse. Ada. Okay dah, kita nak masak. So, tekan api. Pika pandai masak. Hey, sorry Potong sikit. carrot kat air terjun pun planting. Kan tu yang dalam konten Before korang naik aku dah cakap dengan Iman. Jangan Pika dengan Ipan tak naik sebab Pika dia jarang masuk dapur. Jadi bila dia tolong kita nanti kantor dia tak masuk dapur. Sekali tu kau potong terbaling carrot tu. Tak mati aku tengok Iman. Tapi aku rasa part tu tak ada dalam konten. Sebaik. Tak kan? Part carrot terplanting tak ada. Oh, tak ada? Part yang aku cakap dengan Iman ni. Aku tengok Iman mati aku. Betul Iman cakap betul lah nak. Lepas aku macam kan aku dah kata. Oh, aku ingat tak ada part yang kita planting tu. Aku Ada. saja sorok kat bawah tu. Lepas tu aku cakap haa. Lepas tu planting aku cakap haa. Lepas tu siapa? Kantoi busuk korang. Aku baru lah nak buat hal masing-masing kan. Tak nak orang tahu pasal dia Pika. Tahu pula dia. Sorry. Tapi jarang. Asal dia tak tahu orang sendiri? Lampu tak ada weh. Oh, rosak ke? Kau punya lampu aku tak ada. Ada? Ada yang dah panas, dah cepatnya dia panas. Cepatnya dia panas. Dia tak ada lampu. Actually hari ni kita orang nak show konten lain. Lepas tu tak jadi. So kita orang show lah random ni je. Korang stay tune. Lepas konten ni ada konten yang Best sikit. yang cute. Macam Pika! Macam tu. Nak bagi hint tak? Okay dah, itu je hint dia. So jom kita masak. Aina dah lapar dah ni. Aunty Pika. So cute. Lain kan? Selalunya Aunty Pika. Ni Aunty Pika. Aunty Masa kau macam besar je? Aina. Sebab bahu ke bawah macam ni. Dia tak ke bawah. Ni baru. Seumpama. Rama. Asal tak kerja ni? Ha? Tak kerja ni tu? Sebab dia macam cute. Saya nak cakap diri kau cute lah. Bukan, pasal kita tak matching. Nanti kan kita dah plan nak pakai baju putih tu. Mana baju tu? Yelah. Tak basuh ni. Sama. Oh, kacau dah kita jenis tak basuh baju. Tengah. Risau lah kita ke. Aku nak masak sebab hari ni saya nak treat Aina. Sebab saya dah datang rumah Aina. Mestilah rumah dia bersih-bersih pas ni tadi kan. Dia tadi datang kemas. Hello. I approve. So kita goreng dulu. Kita punya sausage. Goreng sausage. Tunggu api dia panas kejap. Pakai beli. Bukan. Pakai bela lagi murah. Ini chef. Private chef. Private chef. Hari-hari boleh? Tak boleh. Sorry lah. Apa lah? Ada apa boleh makan? Ambil je makan apa ni? Cari benda dalam peti ais dia. Kemana arah Game yang pertama, kita orang nak main badminton. Senang ya, duduk-duduk je. One, zero, okay. Wah. Aina banyak menang ni. Tak boleh lah main mendak lah ni. Ya. 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 Terjatuh member tu. Tersangkut member.
5-1 guys. Macam tak gerak je. Habis aku KO Aina, kau buktikan dekat semua orang yang kat luar sana tu. Cakap kau macam-macam. Aina pun boleh menang lagi macam tu korang. Korang yang selalu cakap pasal Aina ni kan, before this kan? Sikit ke? Jadi aku sabotage All out dude. Strike. Pak, teruk air mati aku ni. Oh anjing, how dia buat tu? Aina last sebab spare. Engkau lah. Kau. Aku. Sebab spare. Tak boleh ni. Dia tu Dah habis dah. Okay. Let's go. Dah cium tau. Tahu? Macam mana? Sekejap aku try jap. Oh, kita tinggi ni. Try. Okay. I heard that you Settle down that you found a girl and you met it now. I heard that your dreams come true. Lapar Sabar Aina jangan sini. Lapar. Aina tunggu je sebab ada masakan special untuk Aina. Lapar. Hey, lapar. 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 Aina, kau ni bipong ke? Kau senang masuk dalam kematian. Kau nak tengok ni. Nikah macam almost. Oh my god, kau muat. Jimat luang tu. Sebab nak masak senang je. Tak nak kena api kan? Kau masuk peti ais. Tengok ni. Ya Allah. Tak nak kena api macam ni je. Tu bergila-gila dengan Aina. Muat lah. Siapa kena tak muat? Muat. Boleh masuk dalam. Okey. Cuba tanya Aina mana? Tahu tak, aku yang kalau masak kat rumah ni kan, aku selalu imagine macam, abang balik dah? Sekejap, semua. Tak nampak tu, alis sikit ke pintu kamera. Assalamualaikum. Salam. Ayang dah masak ke? Ayang balik dah. Lupa lah boleh peluk. Selalunya boleh peluk kan? Sekarang boleh. Sayang, nantilah dulu I masak your favorite food. What is my favorite food? It's spaghetti. Oh my god, I like. Baju dah ready. Macam suara dengan lelaki, Weh. Dia. Itu dah on record Siapa sekali? Ya, tengok kada kat sini. Tak ada apalah. Oh, dia dengar. Akhirnya dia tak dengar.
Saya baru on mic. Kat sofa tak bisa dengar tiba-tiba ada suara. Aku serap. Orang jampi-jampi ni. Siap. Special untuk Aina. Jom. Aina, what do you want to drink? Macam rumah sendiri pula kan? Aku buka je bertanya korang. Sorry tau korang. Saya minta maaf kat tuan rumah Wawan. Asal tak hilang ya. Aina nak I'm Ayah apa? Apa? Ha? Aina nak I'm Pika! Pika, Pika! Pika, Pika! Dia tahu je Pak tu. Sumpah, aku tak minta ais. Aku saya. Okay guys, so Pika tengah ambil air. Sad no. So this is our place to eat. Macam tak best lah makan kiri kanan. No. Sekarang ada candlelight dinner. No. Aina, jom kita buat candlelight dinner. Kepala aku kat situ Sekarang kita nak kejut sahur untuk anak kita. Cara Fika senang saja. Cuma mak tak? Lepas tu panas saya. Memang panas. Dek, bangun dek. 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 Bangun. Anak puasa. Bila lepas dulu situ kan? Man. Aku tahu satu benda. Puasa separuh hari. Satu benda je yang kau akan bangun. Bangun. Pan sekarang. Dah bangun dah. Itu pak ayah kita dulu, betul tak? Dah bangun dah. Kau selalu mak kau kan yang kau kerja kau akan bangun. Bapak aku. Dah bangun dah. Bangun, makan. Dah. Pergilah dulu. Makan. Okay, aku pergi dulu sebentar. Aku pergi dulu. Astaghfirullahaladzim. Bangun. Dah bangun. Aku cakap Dah bangun. Kayak pura-pura dah fresh. Padahal itu selalu ayah yang kita zaman dulu. Sekarang ni mana ada ayah macam tu dah kan? Memang lembut je kejut. Have a seat, sister. adik duduk sini. Adik kita kat rumah kita pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Akan sing. Dengan partner aku polis. Kau pernah aku candlelight dinner? Kau pernah? Aku pernah buat candlelight sahur. Dengan apa? Dengan Rif dulu. Oh yang ramai-ramai tu kan? Yang ada chop-chop tu. Ah. Aku bawa candle macam ni letak kat mama. Adakah kita akan connect dengan Harif? I don't know. Kapan? Kapan? Bila? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aina, aku tanya kau sebelum kau makan ni, kau rasa makan aku sedap tak? Waktu masak sama-sama tadi? Sedap. Tapi aku rasa kurang garam. Belum makan. Aku rasa sedap. Mesti sedap punya. Dia kata of course. Okay, so kita cubalah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Adik, amin. Okay, ada amin. Aku awal-awal cakap dengan kau, aku tak pandai lah masak. Try bismillahirrahmanirrahim. Aku sumpah lapar Pika. Tapi kau ada hari ni. Semalam guys saya gastrik teruk. Okay. Makanlah. Aku makan dulu. Tak ada apa-apa dah. Nak prank ke ni? Nak ada lah. Tentu masa dia bisik tu, kurang-kurang Pika letak garam lebih sikit. Ada lah kena macam tu lah. Sama je. Sama je, serius. Okay. Bau cili tadi. Okay. Sedap kan? Sekejap ni prank ke tak kan? Sebab sedap. Sebab sedap. No. Kalau kata kau prank, cuma prank kau fail sebab sedap.
ke? Prank ke ni? Prank? Ha? Aku tak garang Nabi tadi. Bosan lah kalau makan biasa je. Sumpah lah sedap. Rasa sedap. Kayaknya lain lah kau punya dengan aku punya. Ke kau punya pun garam lebih? Sama garam lebih. Sedap lah. Dia cukup rasa. Aku tadi kan dalam kamera kan. Cik korang. Oh itu ke yang kau bisik-bisik? Ya. Kantai pula. Elok lah pula. Hati lah prank ni kau. Tak aku cakap kalau kata kau prank ni, serius silap sebab sedap. Kira tadi kalau kau tak prank mesti tawa. Dia masin yang Sedap. sedap bukan masin yang manis sangat. Okay, faham. So korang. Dan kalau tu nak prank Aina tak menjadi. So aku rasa macam bosan aku nak masak-masak biasa-biasa je kan. Tapi sumpah sedap. Aina, sedap. Aina berselera. Aina aku tak tengok hati aku kan. Sumpah demi Allah. Tapi dia pedas tau. Tapi sedap. Dia rasa dia macam komplit. Pedas, masin. Nak kata dia manis tak ada. Pedas dengan masin dia tu cukup. Okay. Okay guys. So, sampai sini je konten Pika. Thank you so much. Mari anda tengok. So di konten pengenalan untuk korang berdua, korang tengok perangai korang masing-masing macam langit dengan bumi. Ya. Aina jenis yang gerak ketawa, yang jenis hyper-hyper dalam konten. Berhara. Fika pula jenis macam kakak-kakak kan. Ya. Kakak-kakak. Pika jenis kakak-kakak. Tapi kalau part hyper tu, dia akan jadi hyper juga. Ya. Lambat lah, susah So, sampai jatuh cermin kat tepi almari petik asap ke tu. Di depan tak lagi. Okay guys. So, untuk konten Pika, outro kita lain. Lain sikit, okay. Nurul? Ya saya. Nurul? Ya saya. Sekejap. Kau siapa? Aku Nurul. Aku pun Nurul. So kita berdua Dua Nurul. Bye. So kita berterima macam tu. Terima kita. Ramah. Kuri pekak tinggi korang ni konten. Bye.